yang muda-muda ni mungkin dia shock sikit lah joget, mesti nak berdansa dengan Spider. Malam tu kita ada kategori berdiri juga, sebab tu kita taklah nanti. Yalah, kita tahu peminat Spider dan usia Spider pun lebih kurang macam saya juga, jadi nak berdiri lama-lama tak boleh. Jadi kita bagi pilihan kepada yang muda-muda yang muda-muda ni untuk berdiri. So kita ada 4 kategori, yang duduk ada 3 kategori, dan yang berdiri khas untuk, bukan khas lah, tapi lebih kepada untuk yang peminat-peminat baru dan peminat-peminat muda Spider pula nanti. Peminat-peminat yang bertenaga lah. Peminat-peminat Okey, baik. Siapa lagi rakan-rakan media? Ada yang nak tambah soalan? Saya nak jawab benda tu, saya tak susah lah. Oh, saya tak. Macam mana cakap kan, daripada kita tengok tu, nampak muka macam muda. Kalau ada anggaran umur saya tak pasti. Ada anggaran umur yang abang boleh target bang, daripada umur berapa? Awal 20-an ke 40-an, 50-an ke. Saya rasa lah. Kita cakap kerasan pula tadi. Ada yang 20-an tak kat sini? Ada. Kita pun 30 tahun muda lagi. Okey, baik, seterusnya soalan daripada rakan-rakan media. Ada? Siapa? Baik, Encik Fendi, mungkin ada sedikit ucapan lah untuk konsert kali ini. Harapan. Oh, ada lagi? Saya akan jelas. Okey, baik. Okey, Tam dan Wang Fendi kita tahu sekarang ni konsert banyak this year. Saya rasa lambatkan daripada artis dan juga local artis sebenarnya. Secara tidak langsung tidak macam you all rasa macam terlampau banyak lambatkan ini menjadikan peminat lebih berhati-hati untuk memilih persembahan mana yang diorang nak pergi, dan sedikit sebanyak boleh menjejaskan jualan tiket diorang. Itu satu perkara yang kita kena lalu pada konsert dan juga ada artis. Apa yang saya boleh cakap kat sini, kita kena ada sikit kepercayaan pada diri kita juga untuk lakukan hal ni. Kalau kita percaya kita ada fans tu ke, dan kalau kita percaya dengan karya-karya kita, benda-benda tu kita tak payah fikirkan sangat lah. Dan sebab rezeki tu Tuhan jaga, insyaAllah boleh. Baik, Encik Fendi, sebelum harapan untuk konsert, kita jawab daripada Noel punya soalan tadi lah. Okey, silakan. Memang kita aware banyak konsert yang berlaku, tapi inilah kelainan yang harus ditonton Spider Unplugged. Itu je saya nak cakap kan. Yang biasa tu konsert biasa. Kelainannya ialah Spider Unplugged yang first time berlaku untuk Spider, dan kita dah lama tidak ada satu konsert Unplugged yang berskala besar dan saya pasti akan menghiburkan. Siapa yang tak datang rugi. Baik. Okay. Siapa tak datang rugi. Yang itu kena buat headline. Okey, baik Abang Tam. Janji bang untuk konsert kali ni, apa janji-janjinya kepada peminat? Janji saya datang. Mesti datang. Tak datang tak jadi konsert. Itu saya janji lah tu. Janji lain saya tak tahulah apa nak cakap. Tapi apa yang kita boleh cakap ialah janji kita buat benda ni bukan untuk macam saja buat asal boleh. Tadi tujuannya untuk kita menghiburkan orang yang datang, orang yang percaya dengan karya kami. Jadi janji kita, insyaAllah kita akan beri sepenuh hati kita untuk korang semua. Baik. Ada merchandise bang kali ni? InsyaAllah. Merchandise pasti ada, daripada Spider pasti ada. Okey. Daripada untuk konsert, insyaAllah sedang dalam rangka untuk kita ada satu jenama yang kita tengah collaborate untuk salah satu kita punya merchandise, tapi kita tak ada saja untuk beritahu tadi sekarang, mesti dalam proses usaha-usaha dia, tapi kita nak umumkan lah dengan kita punya media sosial kepada. Baik. Pastinya limited edition abang semestinya. Saya saiz M. Okey, Encik Fendi, silakan harapan untuk konsert kali ini. Untuk harapan baiklah putra ni punya pertanyaan kan. Harapan of course sebagai penganjur, bagi wakil penganjur dan juga kawan-kawan saya penganjur, Cik Samsul, Fendi, Marco dan ada lagi yang tak sempat sampai. Kita harapannya supaya konsert ni berjaya, memenuhi cita rasa peminat dan peminat memenuhi
ruang